Alright. Jom. So kisahnya, aku kena bawa agak lah seminggu. Kalau tak, dia rasa macam rugi dan menyesal. Kena bawa agak. Alright, dekat-dekat pun jadilah. Untuk panaskan. Nak dengar bunyi deruman 4 silinder ni. Kereta clear. Wah, pasir pula. Sekarang ni kita panaskan enjin supaya tak menyesal. At the same time, aku risau korang bosan. Aku ni upload konten lah seminggu sekali kan. Kok bosan pula tak ada konten langsung. Aku appreciate sebab tiba-tiba naik blow up aku punya konten tu. Aku baru tahu ada go-kart. Dekat ni boleh kan. Oh, di ni sini pun tutup. Aish. Sebelum ni tak tutup. Oh, lama tak lalu sini. Sebelum ni dia buka. Oh, ni buka. Okay, ni ada satu. Itu pun tutup. Tiket. Situ je buka. Situ pun situ lah. Ada event ke? Asal tiba-tiba ada orang masuk dah ni. Tanya. Baru nak masuk di depan tu. Aduh. Panas. Tu ni. Apa ni sampah. Aduh. Buat tak sampah lah. Okay, korang tak nak tengok lagi motor aku. Okay. This is my Sukuli JZ 750S. Ada beberapa benda aku dah buat lah kat motor ni. Tapi basic stuff lah. Banyak benda lah. Kalau sini kau boleh nampak apa benda aku dah buat. Asal-asal motor ni almost semua standard, kecuali lampu depan je. Flashback.
Tak silap aku, ayah almost semua standard kecuali lumpur depan je. Ush, apa hal pula ni? Ui, aku tak ada pelanggar apa-apa. Dan tukar tayar ke? Inner peace. Dinner, please. Dinner with peas. Snow peas? In a sesame soy glaze. Inner peace. Inner peace. Ya Allah, aku perasan tu. Bila masa pula ni? Aduh. Apa logik dia? Tukar tayar ke? Tapi tukar tayar itu elok je. Tukar bearing itu ke? Okay, aku cerita. Aduh, sakit mata pula tengok. Nanti kita hantar. Ada beberapa benda kita dah telah buat. Contohnya seperti di depan. Kita start pada depan. Signal. Kau nampak? Signal dia dah tak capang. Tak nampak macam telinga capang. Aku telah potong dan masuk. Aku tak ingat. Ni macam Honda Reset punya kot. Ni aku buat sendiri. Aku tukar sendiri. Aku ada video, tapi tak tahu kau nak tengok tak. Aku ada video aku cara aku tukar. Dia tak adalah susah, tapi ada benda kena modi sikit. Contoh macam ni kan, kau nampak ni kan. Ni aku modi sikit. Kalau tak dia belaga dengan ni. Aku modi sikit. Lepas tu ada something nak kena potong. Dan tak ada kau sayang tak sayang lah nak potong tu. Bagi aku setakat nak potong tu macam dia okey lagi lah. Tu signal. Lepas tu ni visor. Aku pernah asal usul dia tak ada visor. So memang memang dia direct naked lah. Bogel lah. Bogel kepala lah. Memang kosong habis. So untuk ikat ni, dia ikat kat 4 skru sini. Tapi yang ni aku pakai betai. Aku tak nak ikat kat sini. Malas nak buka. Tak tahu top value dia. Ni lah. Nampak sebelum ni aku tak pernah ikat dia laga kat sini. Dah lah aku ikat. Depan apa lagi aku buat tu je kot. Yang ni memang datang daripada owner lama. Dah pasang grey. Bagus lah owner lama dia pasang dah. Start dari kiri kanan ni. Aku tambah ni engine slider. Weh, apa pasal engine slider ni? Aku beli dekat online. Lepas tu mula nak pasang sendiri. Try manual. Okay, tak boleh. Dia kena pakai impact gun. Impact gun yang 1000 nya baru boleh buka. Lepas tu aku slip on ni aku minta kedai. Tapi original aku simpan. Ada lagi. Lepas tu belakang aku dah sunat lah. Actually kan, bila sunat habis tu lagi lawa lah aku member aku buat. Ni aku sunat ekor dia. Aku ni sama kat, nampak ni. Nampak aku pakai sini sama. Tu pelik. Barang-barang ni semua nanti aku list kat description Shopee. Shopee pula, description kat bawah. Panas tu. Sekejap, apa tak buka visor ni. Tu tayar kot. Tayar aku tukar depan belakang. Dulu dia pakai S21 ke S22, S21. Lama gila tayar tu. Setelah aku pakai sampai dekat setengah tahun, dah rasa geli-geli aku tukar lah. Sebab tahun pun dah lama. Dia punya tahun 21. Tahun 21 tayar tu. Dah aku tukar. Depan aku tukar second, belakang tukar baru. Dua-dua aku pakai Power 6. Setakat ni okey lah. Boleh lah. Still confident lah untuk corner. Confident kau nak video aku ride tu tahap confident aku tahap tu je lah.
Foto tu. Hai. Jangan tak pakai spek hitam ni. Dah panas gila ni. Kotor gila ni. Naik genting tu. Nanti nak pergi hantar wash lah. Apa lagi aku buat ah? Tu je kot. Aku tambah tu lagi bobin. Ini aku pasang sendiri je. Saiz dia saiz 8 tu, tak silap aku. Nanti aku tulis saiz 8 ni bobin ni. Ni function tu. Untuk kau nak pakai stand ni. Aku selalu pakai stand tu kat rumah aku. So memang kena pakai benda ni. Yang depan je aku tak boleh. Depannya dia macam payah sikit. Dia kena macam ni satu je. Masuk ke tengah-tengah ni. Rantai aku pun dah kena ni. Dah kena cuci. Ya tu. Rantai nak kena cuci dengan loop balik. So inilah motor aku. Nanti aku buat close up. Mula nak buat vinyl lah. Tapi bila tengok, ya Allah sematnya. Kan dia macam ada racing ke ni? Ada track apa open day ke? Ada leaking ke? Tak ada setakat ni, alhamdulillah. Setakat ni aku dah servis motor ni sekali. Baru sekali aku servis. Tapi aku tak puas hati. Ni kena bila tu? Aduh. Maksudnya aku, tapi dia kesan panjang tau. Tak apalah. Nanti kita hantar. Tak apa, kita marker dulu lah. Tutup dulu. Ni lah motor aku. Jangan lupa like, subscribe, share. Kita jumpa di lain video. Peace.